Okey, Assalamualaikum. Jumpa bersama saya lagi, Kuri Potat dalam channel DIY. Okey, hari ni aku nak buat penukaran kapasitor pada aku punya kipas silin lah. Kipas silin aku memang slow gila-gila punya. Okey, hari ni aku nak tunjuk dekat korang cara mudah untuk kita check kapasitor dan cara kita nak tukar kapasitor. Memang jimat. Okey, jom kita ke cara pemasangan kapasitor. Okey, sebelum tu macam biasalah korang kena buka lah cover kipas ni. Okey, macam kipas silin yang aku pakai ni, aku pakai brand daripada model Deka S7. Okey, yang tadi yang cover yang shining tu, kalau korang nak buka, korang kena congkir dengan screwdriver mata rata tu. Okey, lepas tu bila korang dah buka, okey, kat sini ada 3 skru plus. Okey, korang bukalah skru 3 tu. Okey, lepas korang dah buka skru 3 tu, nanti korang akan jumpa lagi satu cover hitam. Sekejap. Okey, kita buka skru ni dulu. Okey, lepas tu kita angkat keluar lah. Okey, ada macam tu. Okey, bila korang angkat keluar, korang akan nampak ni yang cover plastik hitam ni lah. Okey, dekat sini ada lagi 3 skru mata tambah tu, mata plus tu. Okey, korang buka lah mata skru tu. Okey, korang buka dengan screwdriver nah. Okey, ni mata tambah tu, mata plus tu. Okey, kemudian bila korang dah buka yang cover plastik hitam ni, okey, jap lagi satu skru. Okey, korang angkat keluar dan korang akan nampak dia punya control card lah. Okey, PC board lah. Okey, sebab kan dia pakai remote kan, so dia pakai kipas ni. Okey, ni kapasitor yang kita akan tukar. Okey, kapasitor ni dia nilai ada 2 microfarad. Okey, kat sini, okey, kalau korang nak mula, korang tak payah buang daripada dia punya PC board tu. Korang boleh potong je wire yang merah 2 tu. Okey, lepas tu kemudian korang tukarkan dengan konektor saja. Mudah. Lepas ni kalau korang nak tukar, senang lah sebab kapasitor ni dia bukan satu barang yang boleh tahan lama. Okey, kalau kipas korang slow je, korang boleh go through tukar kapasitor tu sendiri. Okey, mudah je. Okey, modal kapasitor tu pun baru RM5 lebih je. Kalau boleh buat benda yang kita boleh buat, kita buat sendiri. Okey, lepas korang dah potong wire kapasitor tu, korang buanglah sikit dia punya penebat tu, dia punya kulit tu. Okey, lepas tu ni konektor yang aku beli. Okey, RM1.9 saja. Kita nak pakai 2 saja. Okey, so kita pasang konektor tu dekat wire yang kita dah buang kulit tu. Okey, mudah je. Okey, korang kuncilah nanti dengan korang punya test pen lah. Konektor tadi RM1.9. Okey, kapasitor baru RM5 lebih. So modal korang baru dalam RM7 lebih macam tu je, tak sampai RM10 pun. Okey, ni aku letak kipas ni kat bawah, aku buat turun bukan apa, sebab aku dah cuba dekat atas lah. Dekat atas silin memang susah gila-gila nak buka cover tu. So aku decide aku buat turun, lagi senang aku congkir, ketuk sikit dengan screwdriver, settle. Okey, ni value dah. So aku nak ukur dulu dia punya value. Okey, kita nak make sure memang kapasitor ni memang tak boleh pakai lah. So nanti kita tengok macam mana value dia. Okey. Okey, kalau kat rumah korang ada multimeter memang cantik lah. Lagi mudah lah, korang boleh nampak sendiri. Okey, sangkut pula dah. Prop sangkut. Okey, sekejap aku tunjuk kat korang cara mudah untuk korang check lah. Benda ni tak susah pun, memang siapa-siapa pun boleh buat. Okey, kat sini aku just nak tunjuk dia punya value yang mengatakan memang kapasitor tu tak boleh pakai. Okey, korang boleh tengok sendiri ya. Okey, kalau korang ada multimeter macam aku ni, kita tak kisahlah multimeter macam mana pun, korang kena select dekat lambang macam lambang ohm tu. Lepas tu korang kena set dekat F, dia nanti F tu. Okey, dia ada ni F tu F tu faras lah. Nampak? Okey, ni untuk check kapasitor lah. Okey, so korang measure korang punya kapasitor. Kita tengok value dah, sepatutnya dia akan keluar value 2
microfarad lah, ataupun kurang sikit. Kita tengok berapa. Okey, tengok cuma 380 H farad. Sepatutnya dia micro, ni H farad. Okey, nanti kita akan measure, kita akan ukur value untuk kapasitor yang baru tu. Kita tengok sekejap, aku ambil dulu. Okey, ni kapasitor baru. Okey, value dia 2 microfarad, sama yang tadi Okey, 2 micro. Tengok harga RM5.50 saja. Okey, RM5.50. Tadi konektor RM9, baru RM7.40 saja. Okey, so kita check value tengok. Nampak value kita berapa? 2.08 microfarad. Tengok dia punya simbol pun sama dengan yang dekat kita yang kapasitor baru lah. So macam ni lah cara dah. Bermakna kapasitor kita yang lama memang tak boleh pakai, value dia dah memang kurang. Nampak, memang kurang sangat-sangat lah. Nampak? Okay, so memang tak boleh pakai lah. 382 saja. Okay, kat sini aku nak share tip dekat korang sikit lah. Okay, sebab kapasitor ni kalau korang contoh lah, korang buka, okay, dia punya value 2 microfarad tu, macam yang ada yang saya tunjuk tu. Kalau korang nak tukar kepada yang besar sikit boleh, tapi jangan terlalu besar. Okay, macam contoh asal 2.0, korang boleh tukar kepada 2.5. Cukup. Jangan sampai 3 ke 3.5, jangan. Nanti besar bukan ada apa pun. Mungkin laju sekejap lah, lepas tu kipas korang akan rosak balik dengan cepat. Sebab depa dah buat kira-kira lah. Kapasitor bukan boleh suka-suka kita nak saisekan dia. Dia sebab dia akan ambil kira dia punya beban motor tu sendiri kan. Okey, macam tu. So kita dah siap. Okey, ni kipas silin aku buka daripada aku punya bilik. So aku nak gantung balik lah kipas silin aku. Okey, korang yang mana nak buat sebenarnya tak susah pun. Kalau katalah korang nak tukar ke atas susah kan, korang buat turun je kipas ni. Macam aku tak pasang dia punya blade sebab mudah sikit untuk aku. Aku pegang macam ni. So bila dah aku boleh gantung kat dia punya pegantung hook tu, so baru aku pasang dia punya blade. Setengah orang kalau dia nak pasang blade siap-siap pun tak masalah. Tapi macam aku, sebab blade aku ada 5 bila dia nak buat kerja untuk aku gantung tu akan jadi susah. So aku decide untuk aku buang dia punya blade. Okay, so aku gantung dia macam ni je. Korang tengok lah, sekejap dah boleh aku gantung lah. Okay, sebab silin aku ni pun agak tinggi. Okay, tu lah. Korang tengok aku naik pun dah sampai mana kan. Ni dia punya skru lah. Skru nanti kalau yang korang biasa buka kipas silin, dia punya hook tu dah ada getah warna hitam tu. So nanti kita punya skru dengan kita punya kipas tu akan tergantung dekat yang getah tu lah. Okay, korang tengok aku macam mana cara aku buat lah. Siapa-siapa pun boleh buat, insyaAllah. So mudah je. Tengok. Okay, bila korang gantung, korang cucuk dengan skru tu, walaupun korang tak ikat lagi, dia dah tergantung. Mudah. Ni kalau katalah ada blade tu, aku rasa tak boleh gantung lagi. Okay, nampak. Lepas tu bila korang dah ikat dia punya ni, korang pasang lah balik dia punya nut. Nut dah, korang ikat lah nut dia balik. Okay, bila biasanya kipas ni dia punya skru, bila korang kunci dengan nut, ujung sekali dah ada pin. Korang kena lock dengan pin lah. Bukan apa, kipas ni berpusing. Kita takut nanti kalau kita kunci tak ketat atau apa, ataupun takut dia longgar kan, kurang-kurang dia takkan terlucut lah. Sebab pin tu dia block dah, block nut tu daripada keluar terus. Okay, benda-benda berpusing ni kita takut sikit, tambah duduk atas kan. Okay, kemudian bila korang dah settle tu pun semua, korang pasang lah dia punya blade. Blade dia macam aku punya kipas ada 5 blade. Okay, blade yang blade pertama. Okay, blade yang kedua. Okay, ketiga.
keempat dan kelima. Nampak? Dah lalang korang bawa turun tu kan. Korang cuci lah siap-siap korang yang blade. Okey, habuk-habuk apa yang ada tu korang settlekan lah. Macam ni puas hati. Bagi aku puas hati. Kadang kalau kita just cuci macam tu daripada bawah, korang tak nampak yang atas-atas tu yang habuk-habuk yang melekat lagi tu. So bawa turun ni dah lalang, korang cuci lah baik-baik. Okey, so nanti kita sudah boleh test kipas ni. Okey, kita test kipas. Nak ambil remote kejap. Oi, lambat pula. Kejap ya. Yes, kipas kita dah berpusing. Okey, so ni remote dah. Okey. Okey, settle. Laju. Okey, sampai kat sini saja video tutorial saya macam mana cara nak tukar kapasitor dengan cara DIY. Okey, sekian daripada saya. Okey, kalau korang rasa bermanfaat video ni, tolong share video ni dan jangan lupa like dan subscribe. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.